Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Adin bin Ibrahim dari SMK Kuala Perlis dengan kod REA 0076. Hari ini saya ingin menceritakan tentang 5 ciri murid sejahtera yang menjadi tonggak utama dalam pembangunan negara. Ciri yang pertama ialah beradab. Murid yang berakhlak mulia, menghormati guru dan rakan serta bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Seterusnya, berilmu. Murid yang berfikiran kreatif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Seterusnya, berkemahiran. Murid yang menguasai kemahiran praktikal, insaniah dan masa depan. Di samping itu, berdaya tahan. Murid yang cekal dari segi fizikal, emosi dan mental untuk menghadapi cabaran dunia. Akhir sekali, berkeyakinan tinggi. Murid yang berkeyakinan untuk mencuba hal baru dan berpegang teguh pada prinsip 5 rukun negara. Sekian, terima kasih.